Aku cakap terus terang je, mungkin kalau kau fikir dengan beli properti ni boleh buat kau jadi kaya, jadi banyak duit dengan cepat, especially untuk yang berniat buat investment dengan properti ni lah. Mungkin kau silap. Aku cakap macam ni based on observation aku sebagai pembeli dan juga penjual rumah. Video aku buat ni bukan nak condemn ke apa atau nak cakap apa yang kau buat tu salah kalau kau ada plan nak buat investment melalui property. Aku tahu ramai je yang boleh buat duit dengan property. Cumanya ada juga cerita yang tak berapa manis dengan percubaan untuk buat duit dengan property ni. Kenapa ada orang boleh buat duit dengan property, kenapa ada orang tak boleh buat duit dengan property. Adalah dia punya sebab dia tu. Kalau nak buat duit dengan property ni, dia long game lah. So mungkin ada orang dia tak aware benda-benda macam ni. Aku perasan ramai orang nak beli rumah dan diorang punya tujuan beli rumah tu lain-lain. Ada yang dia plan nak beli rumah sebab nak duduk sendiri. Macam dalam video ni, aku fokus dekat orang yang nak buat investment. Yang nak buat investment ni pun dia ada pecahan dia tau. First, orang yang memang dia faham apa yang dia perlu buat, apa yang expectation yang realistik bila cuba untuk buat duit dengan property ni. Yang lagi satu tu dia macam main terjah je. Mungkin dia tengok member dia macam boleh buat duit, dia rasa dia pun boleh. Antara orang yang memang faham nak invest dalam property ni dengan orang yang tak berapa faham, result dia mungkin lain-lain. Sebab strategi dia pun boleh jadi lain. Yelah, seorang tu memang dia faham, aware apa yang dia kena bersedia, apa semua kan. Yang seorang lagi tu, just ikut-ikut orang. FOMO. Kenapa aku cakap macam ni? Sebabnya, ada je orang yang lepas dia beli property kan, especially yang baru first time beli rumah, tiba-tiba dia rasa macam duit tak cukup lah. Duit pun ngam-ngam. Sebabnya apa? Mungkin dia terlepas pandang lah. Beli property ni dia satu komitmen yang lama sebenarnya. Dan komitmen tu, dia tak peduli pun kau punya situasi dalam hidup. Kalau tiba-tiba income kau tak stabil, kau kerja makan gaji, mungkin kau kena retrench, dan kalau kau business kau slow, komitmen bulanan kepada bank, dia tak peduli semua tu. Kalau kau punya komitmen beli property kena bayar 2,000, kau kenalah bayar 2,000 sebulan. Tak kisahlah hidup kau tunggang langgang ke apa, kau kena bayar. Sebab tu lah mungkin ada orang rasa sesak lah bila kena macam ni. Maknanya tiba-tiba dia rasa macam tak boleh berbelanja macam biasa. Yelah, sebabnya sebahagian duit dia tu dah allocate untuk bayar komitmen dekat bank kepada yang ada plan nak invest, nak buat duit dengan property ni. Dia kena faham dan tahu beberapa benda lah. Antara benda yang dia kena tahu, kalau nak buat duit dengan property ni, dia bukanlah sesuatu yang senang kau nak exit tau kalau tiba-tiba kau plan nak stop. Dia tak sama macam orang yang buat duit dengan macam trading ke, apa, main saham kan. Boleh klik-klik je dekat komputer nak buy and sell. Property dia tak macam tu. Mana boleh kau tiba-tiba rumah yang kau dah beli, lepas tu tiba-tiba kau nak klik dan jual. Tak boleh. Dia ada proses dia tu untuk kau jual kau punya rumah tu. Proses nak jual beli tu makan masa. Nak dapat buyer tu pun, orang yang willing untuk bayar dengan harga yang kau minta tu, mungkin susah nak cari. Ada je property yang dah 6 bulan tak ada buyer, setahun, bertahun-tahun pun mungkin ada, tak tahu lah. So kalau kau plan nak buat duit dengan property, tapi untuk macam jangka masa yang sekejap, mungkin kurang 5 tahun ke, sebenarnya dia tak sesuai lah bagi aku. Next, kau kena tahu juga yang bila kau nak buat duit dengan property ni, dan kebiasaannya orang buat loan lah kan. Unless kau memang kaya gila beli cash tu lain cerita lah. Dia punya loan tu panjang tau.
biasanya 30 ke 35 tahun lah. Memang kau tarik habis lah, based on umur. So maybe daripada 30 tahun tu, untuk 10 tahun, 15 tahun yang pertama, kau tak rasa kaya pun sebenarnya. Tapi yang pastinya, kau akan rasa kena commit lah untuk bayar duit, untuk bayar installment kepada bank. Sebabnya kau dah buat loan kan, untuk beli property tu. So at some point, lepas kau beli property, mungkin kau akan rasa macam tak ada duit je, rasa macam miskin je. Benda tu normal lah. Kalau tiba-tiba rasa kaya tu tak tahu lah kan. Sebab property bukan murah. Tak kisahlah kau beli rumah harga berapa pun, 100,000 ke, 300,000 ke, 500,000 ke, dia tetap duit. Duit yang memang setiap bulan kau kena bayar. Next, walaupun beli property ni ada cabaran dia sendiri macam aku beritahu sebelum ni, still ada orang buat duit dengan property ni. Maknanya property ni memang salah satu cara untuk buat duit lah. Untuk kalau nak invest, salah satu cara yang ramai orang buat. Tapi dengan strategi yang betul lah. One of the reason kenapa orang still buat benda ni, maknanya guna property untuk investment, untuk buat duit. Sebabnya diorang tak simply anggap macam beli property terus kaya, terus boleh buat duit. Tak, dia fikir macam ni. Untuk leverage dia punya kekayaan, dia punya wealth. Property ni salah satu medium untuk leverage dia punya duit tu. Contohlah, kau beli property, kau beli property harga 500,000 contoh. Kau kena letak 10% deposit. And then, baki dia tu adalah daripada amount yang bank bagi pinjam. Tolak tepi lah. Duit kau kena keluar untuk dokumen apa semua tu. Mungkin kalau kau dapat package yang special ke, tak payah bayar ke, lagi best kan. Tapi ni cerita secara kasar. Kalau property 500,000, kau kena letak duit 10%, 50,000. Baki 450 tu, duit bank. Bila property ni, yang kau beli 500,000 ni, dia punya value kan. Katakanlah naik 5%. 5% tu dia naik based on total value lah yang rumah tu. 500,000 tu. Padahal kau letak duit baru 10%. Macam modal berniaga, kau letak 10% je. Kau letak 50,000 je. Lagi 450,000 tu modal dari bank. Tapi kau boleh dapat dari keseluruhan lah. So, itu antara kelebihan secara kasar lah. Secara kiraan yang simple, kalau modal tak besar untuk buat duit, sebabnya kau boleh depends pada duit bank juga. Sebab itulah investment dengan property ni masih ada orang buat. Ramai lah orang buat. Sebabnya ni lah. Ibaratnya macam nak berniaga tapi modal 10% je. Tak kisahlah kau nak beli property harga 500,000 ke, kau nak beli harga property 1 juta ke, 100,000 ke. Kalau kau beli 100,000, 10% 10,000. Tiba-tiba tak tahulah kan, 5 tahun 10 tahun lepas tu tiba-tiba naik 50% ke jadi 150,000. Banyak tu. 50,000 dalam masa 5 tahun. Aku tak tahu lah ada ke kes macam ni. Mungkin ada. Kalau ada cuba komen kat bawah. Lagi satu, kenapa ada orang buat benda ni? Maknanya investment melalui property. Dia main game sewa property. So kalau kau dapat sewakan kau punya unit tu dengan bulanan yang lebih tinggi daripada kau punya komitmen dekat bank. Katakanlah bulanan kau 1,000. Kau sewa 1,500. Kau dah ada positive cash flow 500. Itu secara kiraan kasar. Even kalau kau beli rumah tu, installment dia 1,000, kau hanya dapat sewakan dia pun 1,000 juga. Boleh anggaplah kau punya installment tu orang lain yang bayarkan. Lepas habis loan, 30 tahun ke, 35 tahun ke, rumah tu kau punya. Ibaratnya orang lain tolong bayarkan kau punya modal berniaga. Ibaratnya macam tu lah. Dan bila loan kau dah habis kan, value rumah pada waktu tu mungkin dah tak sama. Bukan setakat orang
lain tolong bayarkan kau punya installment. Ending dia, kau yang dapat dia punya growth dia tu. Kalau nilai dia property tu 100,000, selepas habis loan, dia boleh naik, tak tahu 200,000 mungkin, 300, depends lah demand dia macam mana. Tapi kena aware lah, yang nak buat sewa rumah ni pun banyak cabaran dia. Mana tahu kau dapat penyewa dari neraka ke kan? Penyewa yang bermasalah. Buat sewa rumah ni pun tak semua manis-manis lah. Ada pahit-pahit dia tu. Pahit-pahit masin-masin dia tu mesti ada punya. Tapi biasanya orang tak nampak lah. Lagi satu, bab membeli property ni, beli rumah ni, kalau bukan untuk investment pun, mungkinlah untuk duduk sendiri kan. Dengan harga dan demand rumah sekarang ni, sewa pun agak mahal. Aku bagi contoh, mungkin sewa rumah landed tu dah 1,000 lebih. Mungkin 1,500, 2,000 ke, tengoklah. So kalau kau ada unit yang harga dalam 300,000, maximum loan 35 tahun, 90% deposit, interest ambil lah 4%, mungkin bulanan kau dalam 1,200, 1,300, 1,400. Depends lah kau punya profile macam mana kan. So antara beza yang ketara ialah ownership lah. Kau sewa, in the end rumah tu bukan kau punya. Tapi kalau kau beli, in the end rumah tu kau punya. Tapi bagi aku lah, kalau kau muda lagi, mungkin bawah 30 tahun lah, mungkin boleh fokus untuk naikkan capital dulu lah. Mungkin boleh buat benda-benda lain yang contribute dekat kau punya cash reserve lah. And then baru kau decide untuk buat investment dalam property macam ni lah. Macam aku cakap sebelum tadi, lebih baik kau fikir dia sebagai medium untuk leverage kau punya kekayaan, wealth. Bukanlah medium untuk buat duit dengan cepat. Dia just ambil sebahagian daripada kau punya duit tu, convert dia dalam satu bentuk yang lain. Tu je. Dan kau kena faham risiko-risiko dia lah. Bila nak invest dalam property ni, mana ada investment confirm untung. Tak ada. So kena faham lah benda tu. Sebab tu macam aku cakap tadi, exit strategy tu dia penting sebenarnya. Dan kalau kau faham yang kalau nak invest dalam property ni, dia adalah long game. Jangka masa yang lama. 20 tahun, 30 tahun. Dan kau faham kenapa ada orang buat, apa kau punya expectation yang sepatutnya, kau ada strategi nak exit bila, ataupun kau ada strategi kalau kau tak boleh bayar, kau dah plan nak sewakan ke. Semua tu kalau kau dah faham, kau dah fikir, kau dah plan cantiknya, bolehlah, sesuai lah kau nak guna property ni as one of the medium untuk kau leverage kau punya wealth lah. So kalau kau tengah mencari-cari property kat area Kulai atau JB, aku ada banyak list yang mungkin kena dengan kau punya objektif. Nak duduk sendiri ke, nak invest ke, anything. Boleh contact aku terus. Kita boleh discuss. Kat sini pun aku ada letak 2 video ni. Kau boleh klik video ni dan tengok sekarang.